Salah satu tempat yang menarik di Anyai untuk dikunjungi adalah floating market. Yang saya tengok di bawah bagaimana mereka menjual makanan, beraneka makanan dan cedera hati. Banyaklah yang perlu boleh Malaysia contoh. Terutama seperti Langkawi. Di mana Langkawi sekarang telah gagal untuk menarik pelancong, baik di luar ataupun di dalam negeri. Floating market penuh dengan beraneka ragam makanan dengan cara gaya yang sebenarnya dia boleh buat gerai pun, tapi untuk menarik pelancong dia buat seperti ini. Tengok dia bagi duit tu macam mana. Ya, ini menarik minat. Dan kenapa kita agak yang saya tengok harganya tidaklah mahal. Menarik harga dia. Kan? Berbeza tempat kita bila kunjungi orang ramai, bila ada event semua jadi mahal, tapi tempat mereka tidak. Mereka tahu mereka gunakan tempat ini menarik sebanyak mana mungkin pelancong untuk datang ke tempat mereka. Jadi mereka menjual dengan harga yang standard, harga yang murah untuk mendapat keuntungan banyak dengan kunjungan yang ramai. Itu cara mereka berniaga, bermacam aneka makanan. Kita tengok ramai pelancong datang, berpuluh-puluh bas datang. Kan? Baik daripada luar Thailand ataupun daripada Thailand, banyak. Kenapa kita Malaysia gagal? Sebab pentadbiran untuk pelancongan ni gagal membuat sesuatu yang bagus. Kita banyak tempat, ada Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Langkawi. Kenapa tidak buat seperti mereka? Kita ubah suatu tempat. Saya rasa pasar terapung ni cuma ada di Kelantan saja. Dan di Kelantan ada di satu sungai itu memang dibuat pasar terapung. Tapi dengan kata setiap hari Minggu ke? Kan? Yang tempat lain tak ada. Jadi kita harus buat sesuatu yang boleh menarik minat mereka untuk menonton, datang dan membeli belah di sana. Pasar terapung.